Keluarga ni terkurung dalam rumah diorang sendiri selama beribu-ribu hari. Semuanya disebabkan oleh hujan. Kisah tentang 4 orang beranak yang duduk dalam satu rumah. Anak diorang ni masih kecil-kecil lagi. Tapi tak ada siapa sangka, satu hari selepas berlakunya satu hujan yang nampak biasa, keluarga ni terkurung. Bukan setakat keluarga ni, jiran-jiran diorang pun terkurung sama. Semuanya tak dapat keluar daripada rumah. Pintu tak boleh buka, cermin kaca tak boleh dipecahkan, dan diorang terpaksa bertahan selama beribu-ribu hari, ataupun dalam kiraan mudah dia selama 5 tahun. 5 tahun tu lama, Mat. Anak family ni daripada kecil sampai diorang ni dah jadi remaja dah, masih lagi terkurung dalam rumah tu dengan bekalan makanan yang tak cukup. Apa yang ada dalam rumah tu je yang diorang boleh makan. Filem yang bertajuk The Last House, cerita ni korang boleh tengok dekat Netflix. Dan aku layan cerita ni tadi sambil duduk dekat atas kursi Musuh H80 Pro aku ni. Headrest dia boleh turun naik, boleh adjust. Korang boleh adjust ikut kesesuaian tengkuk korang. Lambar support dia kalau korang rasa kat tepi ni material fabric macam material kat sofa tu. Dan bila aku duduk, pinggang aku kiri kanan ni rasa macam kena peluk. Rasa selesa sangat bila aku duduk. Dan seat belakang tempat sandar ni pun boleh adjust, turun naik. Dan ni benda yang best bagi aku, 6D armrest. Korang boleh pusing 360 darjah, ke kiri ke kanan, ke depan ke belakang, turun naik, siap boleh condongkan lagi. Dan satu lagi benda menarik yang aku suka pasal kursi Musuh H80 Pro ni, dia punya footrest. Kalau rasa penat nak naikkan kaki, korang tarik je keluar dia punya footrest dia. So jom sambung balik review cerita tadi. Sebuah filem misteri survival thriller yang bagi pendapat aku sangat menarik. Dan cerita survival thriller macam ni bagi aku dah biasa kita tonton. Tapi ada benda yang bagi aku menarik pasal filem ni. Filem ni tak macam filem-filem family survival yang lain, berpecah belah lah senang cerita. Tapi cerita ni yang bagi aku baik dia adalah keluarga ni memang unite sampai ke penghujung cerita. Cara dia nak sampaikan tentang kasih sayang tu memang tahap paling tertinggi lah. Dan ada juga mesej-mesej lain dalam cerita ni yang korang boleh dapat. Dan ya, cerita ni menarik, especially kalau korang minatkan cerita-cerita survival. Dan konsep dia pun sangat-sangat unik. Dan macam biasa, rating aku untuk filem ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya korang, adakah korang enjoy tengok filem The Last House ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.